Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Traction Drive. Setelah sekian lama tidak bersiaran, kali ini kita ada projek baru. Jadi memang kita tagline pun nostalgia pemotoran. Jadi memang kita minat sangatlah dengan kereta-kereta lama ni kan. Okey, kali ni apa projek baru kita adalah ini bukan projek saya, tapi projek orang rumah atau isteri saya lah. Jadi dia yang minta ni. Ni model Mercedes W124. Okay? Ini model tahun awal 90-an lah, tahun 1992. Orang rumah saya pun lagi muda daripada kereta ni. Kereta ni lagi tua daripada rumah saya. Tapi pasal dia minat gak, mungkin sebab terjebak dengan aktiviti saya yang banyak bersama dengan kereta lama ni lah. Jadi inilah kita ada. Okay? Okay, inilah keadaan dia semasa baru ambil kemarin. Kawan saya lah jual kereta ni. Harga dia rahsia lah. Tapi bukan harga market. Pasal kereta ni dah sadai lebih kurang 2 ke 3 tahun lah. So jadi ni masa saya ambil dengan Towing. Towing ni adalah sahabat saya juga, Abang Jebon Runner. Dan kereta ni kita sedang bawa ke Shah Alam, bengkel Haji Dolmat Centennial Classic. Okey, sinilah bengkel Haji Dolmat yang terletak dekat section 16 Shah Alam. Ni banyak Mercedes lama dan juga baru yang turut di repair di sini. A few moments later. Okey, alhamdulillah. Kereta pun dah sampai. Selamat sampai. Jadi inilah suasana bengkel. Ni kat area belakang lah. So nanti kita nak masukkan kereta ni. Kereta tak boleh hidup lah setakat ni. Tengok apa nak di-magic kan. Tadi kan kita pergi makan. Balik Haji Dolmat dah hidup kan. So kocap memang handa orang ni. Dah tahu dah apa masalah. Ni fuel pump relay dia dah tidur. Jadi dia tukar kan fuel pump relay tu. Dia direct kan, test, tengok hidup. Jadi itu masalah dia. So kocap senang kan main lagi nak hidup kan. Okay guys, ni setelah beberapa hari lah kita dapat signal amber kita dah tukar. Sebab wife cakap dia suka, dia gomar yang old school punya style. Belakang pun signal amber. Okay. Signal amber ni signal oren lah. Lepas tu dalam yang barai tu kita dah buat sikit-sikit lah kita buat. Aircon panel kita dah elokkan. Lampu ni pun dah okey lah. Kita tukar itu kan, dah okey lah. Ada dalam masih ada lah sikit-sikit barang yang masih memerlukan sedikit penjagaan lagi. Itu ni rosak. Kita tukar baru. Barang dia memang senang dekat Shopee boleh kata hampir, tak adalah hampir semua, tapi kebanyakan ada barang lah. Ini adalah kereta restoration yang pada saya paling senang lah kita try buat kan. Okay kan, kita baru selesai kan pasang body kit. Ni kita pasang body kit AMG first generation. Tapi kita punya muka facelift lah. Ni muka facelift ni. Tak apalah. Itu ikut kita punya ciri rasa lah kan. Tak semestinya kena sama 100%. Okay. Okay, siap ada arch kat tepi tu. Okay, untuk tutup
wheel yang lebar-lebar. Okay. Side skirt semua, ais belakang, bumper belakang dan spoiler lah. Okay. Tinggal rim yang nak masuk. Masuk rim ngam. Lepas tu apa kita nak buat? Apa kita nak color? Kita saksikan dalam episod yang seterusnya. Alright, itu saja.